Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam keselamatan. Anda sedang mendengar Safety Talk Podcast daripada SafeX di RBI University, suara komuniti keselamatan dan kesihatan pekerjaan anda. Sebagai penaju dan latihan korporat KKP, SafeX membawa podcast ini khas untuk menyalurkan maklumat terkini kepada orang awam. Dalam episod hari ini, kita akan bicara tentang OSMP 30. Saya Major Syahrizal bin Samsudin, host anda pada hari ini, dan hari ini saya tidak berkesorangan. Bersama saya Tuan Timbalan Pengarah JKKP Pahang, Encik Rukairul Hizam bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh Tuan cerita sikit tentang latar belakang Tuan? InsyaAllah nama diberilah Khairul Aizam bin Abdul Rahman. Quite nama yang panjang lah, apa ni, Major. Dulu waktu saya kahwin tu, rumah ni dia a bit nervous lah bila nak akad nikah tu, a bit nervous. Sebab bila imam ni disebut nama tu, dia pun confused. Dia kata betul ke nama jadi dia panjang kan? Panjang. Sebut Rukairul Aizam, Rukairul. So a bit panjang. So kalau dulu-dulu ni, kalau dekat sekolah, cikgu-cikgu sebut nama, sijil saya semua dulu-dulu ni salah. Terpaksa lah pergi betulkan sampai ke universiti, sampai sekarang pun masih lagi ada kesilapan-kesilapan. But itulah apa ni, nama yang diberi oleh orang tua. Dan Alhamdulillah, saya di JKKP ni bekerja dengan Jabatan Keselamatan Pekerjaan ni agak lama lah. Dalam dah 25 tahun, 26 tahun. Dah berkhidmat di a few states juga, Putrajaya. Kemudian pernah juga berkhidmat di Perlis. Teringat Perlis ni, teringat apa ni, Harum Manis lama tak? Harum Manis di Perlis ni. Meja pernah ada Manis. Dulu student saya DOS, dia rajin bawa dia orang Perlis kan. Kemudian di Pahang lah, di Pahang agak lama juga di Pahang, dan insyaAllah masih lagi diberikan kekuatan, kesempatan untuk kata sama-sama berusaha meningkatkan tahap KKP di tempat kerja lah, di Pahang khususnya, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan. Setahu kita JKP ni dia ada buat perancangan master plan setiap 5 tahun. So ni yang terbaru ya, OSMP 30. Boleh Tuan cerita sedikit dengan ringkas apa sebenarnya plan induk ini dan kenapa ia penting untuk kita semua? Kita master plan atau plan induk ni, kita bukan bermula dengan 2030 ini. Sebenarnya ini rentetan daripada plan-plan induk yang terdahulu. Yang kalau kita mungkin daripada 2015, kemudian kita ada masa plan 20, kemudian kita ada masa plan OSH 30. Iaitu suatu, kita boleh katakan sebagai plan strategik lah, strategik ataupun blueprint kepada apa ni, perancangan KKP di negara inilah. Itu blueprint yang boleh dijadikan sebagai rujukan kepada semua lah, kepada semua. Yang tujuan ialah untuk kita tingkatkan KKP ataupun standard dia, ataupun piawaian apa ni KKP di Malaysia ni, yang akhirnya menjurus kepada kita nak kurangkan kadar kemalangan dan penyakit pekerjaan di Malaysia lah, khususnya. Dan kenapa dia yang penting? Sebab benda ni menjadi orang kata panduan kepada industri untuk kepada apa ni, untuk merancang, untuk ataupun planning untuk merancang aktiviti program KKP di tempat kerja masing-masing.
Um, dan juga supaya selari dengan aspirasi kerajaan lah, Kerajaan. aspirasi kerajaan. Dan juga daripada Ocean MP 2030 ni kita ada program, kita ada inisiatif. Contohnya kalau kita kata mungkin dalam salah satu daripada strategi kita, kita kata kita nak buat ICOP untuk ergonomik contohnya kan, ICOP untuk ergonomik, ataupun kita kata kita nak buat konten digital digital kepada sektor kerja masa depan, future job, gig economy. Inisiatif ini dan program ini akan memberi manfaat kepada industri lah, kepada industri untuk kita adaptasi, amalkan di tempat kerja kita masing-masing. It's a bit orang kata blueprint yang agak besar. Tapi kita tak perlu takut untuk melihat kepada dan membaca, have access kepada POSH Master Plan inilah. So kalau kita lihat lah sekarang ni, kebanyakan daripada kita kalau tengok JKP ni macam polis lah, polis keselamatan kan. Datang saman kan, datang ni. Jadi dengan ada OSMP ni, Master Plan ni, apa sebenarnya peranan dan tanggungjawab baru yang JKP sekarang ni draftkan? Itulah Sigma ini memang kita daripada dululah kita sebagai salah satu agensi, mana-mana agensi perkuasaan ni Kapus Bini orang melihat kita ni sebagai orang yang sikit-sikit pergi melihat kesalahan, mencari-cari kesalahan. Kalau sekiranya pergi ke site tu kerjanya nak saman, nak compound, tindakan mahkamah dan juga mungkin pandangan-pandangan sinis juga di belakang-belakang lah mengatakan kalau katalah kita ambil tindakan, kita tak ambil tindakan contohnya kan. Jadi mungkin ada ini DOS datang and adalah belakang-belakang kautin dan sebagainya. It's kind of benda yang sukar untuk kita kata nak kawal lah pandangan-pandangan dari masyarakat. Cuma kita kata DOSH ni ataupun JKKP ni kita cuba nak portray ataupun tunjukkan kepada masyarakat di luar sana yang kita ni sebenarnya kita nak posisikan kita ni sebagai problem solver lah in term of KKP ataupun kita kata accident preventer lah, preventer. Bersama-sama dengan industri, bersama-sama dengan agensi, bersama-sama dengan stakeholder yang lain untuk kata melihat meningkatnya kepatuhan kepada KKP di tempat kerja. Okey, dan ini boleh dilihat daripada approach yang kita buat lah. Approach kita ni kalau meja perhatikan ataupun yang lain kat luar sana perhatikan. Bila kita buat aktiviti penguasaan, kita mulakan dengan orang kata bimbingan. Ini kita boleh lihat kalau kita kata dalam sektor SME. Contohnya bila kata kita buat bimbingan, kita buat macam OSH for SME, kita apa lagi kita buat upskilling tu semua ialah dalam bentuk bimbingan. Kemudian dia punya hierarki tu sebelum pergi kepada tindakan mahkamah tu kita bagi surat arahan kan, surat arahan kepada industri, bagi surat arahan tu memang dia boleh improve. Kemudian kita akan baru kita keluarkan notice. The second hierarchy is notice of improvement kan. Kemudian barulah pergi kepada the next stage itu ialah kita ambil tindakan sama ada kita sama compound ataupun tindakan mahkamah.
Itu yang kita buat. Itu pun Meja, kita kena weigh, kita pertimbangkan beberapa perkara juga. Satu, sama ada ianya ialah berbentuk genuine ignorance, kita kata. Memang betul-betul dia tak tahu. Genuine ignorance. Okay, and then ataupun first timer dia buat benda tu, first timer yang minor lah. Kalau katalah kes mahkamah, kes accident yang berlaku yang melibatkan fatality dan sebagainya, itu kes lain. But kalau minor first timer ni, kita kena tengok dari segi itu, pertimbangan itu. Kemudian kalau kes-kes tu kes berulang, kan banyak kali kes yang berlaku di tempat kerja tersebut, kes berulang, dan majikan pun agak agak tak ambil kisah. degil lah kita kata, tak ambil kisah, tidak ada komitmen untuk inisiatif untuk come out dengan action plan sebagainya. Then only then kita ambil tindakan mahkamah. Dan cuma kalau kes-kes yang melibatkan memang pure negligence, kita kata kes maut, kes kematian dan sebagainya, itu kita kena ambil tindakan tegas terus kepada tindakan mahkamah. Dan kalau mungkin Meja pernah dengar, sebenarnya kita ada tagline kita kata JKP ni, kita dulu kita ada kita kata tagline kita fair, firm and friendly, kita kata. Fair, firm and friendly. Fair, adil, firm, tegas, dan juga friendly. So pendekatan friendly itu kadang-kadang orang tak nampak. Kalau contohnya, kalau ada pegawai-pegawai daripada DOSH ni, bila dia pergi buat contoh inspection, check katalah buat boiler contohnya, pergi sebelum kita buat inspection, kita ada small talk, bagi ceramah lah, kita kata tepi cerita berkenaan dengan safety sebelum kita buat inspection. So that kind of approach tu menunjukkan kita ni bukanlah kita kata kita nak ambil tindakan sangat kepada nasibat. Ini berlaku pengulangan, ada ketidakpatuhan, kedekilan quote and quote di kalangan majikan, dan kita kena ambil tindakan lah. Memang itu pun sebenarnya bila kita ni sebagai agensi berkuasaan, dan buat saya itu is a fact. Ambil tindakan is a fact. Memang kita kena ambil tindakan, but approach yang kita gunakan tu, kita kata kita nak portray diri kita ni sebagai yang kata tadilah, sebagai accident preventer, rather than kita kata orang cakap polis nak jadi polis kecamatan dan sebagainya, macam itulah. So boleh kita simpulkan sebagai apa, macam consultant lah, runding cara datang, kita kata menasihati kan. Sebab tu kita terbuka Meja. Mana kalau dosen datang ada masalah, and kita terbuka datang ke pejabat dan kita boleh bincang. Tapi sebelum, jangan bila dah berlaku accident, dah ada masalah, kena compound, kena ambil tindakan mahkamah, dan datang untuk jumpa lah. So yang pentingnya kesedaran tu, bila ada kesedaran kita ada tindakan. Bila tak ada kesedaran tu kita tak tindakan. Itu cabaran yang kita ada lah sebenarnya sekarang. So dalam OS MP30 ni, peranan majikan ni, adakah dia mempunyai signifikan yang tinggi? So kalau kita tengok dari segi dia ada beberapa strategi kan, teknologi kan. So dalam majikan punya peranan terhadap dalam OS MP30 tu bagaimana? Dia ada kesenambungan ke atau bagaimana? Itulah seperti majikan, masing-masing ada peranan lah. So majikan ni dia kena melihat selain daripada kita kata kita patuh kepada perundangan, peraturan seperti OSHA, peraturan di bawahnya, tanggungjawab majikan sebagai orang yang create the hazard kan. So SMP ni ialah satu benda yang kita kata dalam kerangka yang lebih besar, whereby dia kena cuba untuk emulate, maksudnya ambil apa saja kerangka perancangan dalam SMP itu untuk dia bawa ke tempat kerja dia.
bincang dengan pegawai untuk safety dan sebagainya, planner, dan mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk melindungi pekerja dia, Kerja dia. dan juga orang yang di luar daripada kerja dia. Sekarang ni kita kata kita nak lindungi pekerja kan, Betul. kita juga nak lindungi orang yang luar, orang yang datang visitor dan sebagainya yang masuk ke premis kita lah. So tanggungjawab itu lebih ke arah itulah, merancang, mengambil tindakan preventif kan, untuk pastikan tidak ada kes-kes kemalangan tempat kerja. So maknanya majikan dia boleh mengambilkan trust strategik tu dengan menjadikan dia sebagai satu sebahagian daripada tindakan dalam majikan lah. Ya, So kebanyakan safety officer dia akan ambil dan dia emulate dalam dia punya tempat kerja dan dia cuba teruskan. Ya, mungkinlah tidaklah kita kata kita boleh ambil direct, kita mungkin jadikan sebagai itu panduan, kita kembangkan idea-idea di dalam itu, dan mungkin kita boleh come out dengan perancangan atau idea lebih baik. Kan itu sebagai guide kita, kan. Sometimes kat luar sana situasi kita di tempat kerja kita ni berlainan. So it's a guide, dan kita boleh kembangkan lagi dalam di tempat kerja kita masing-masing. So dalam OSH MP30 ni, macam mana peranan dia terhadap teknologi? Kita daripada OSH MP 2005 lagi, dan kita ada trust strategik yang kata melihat perkembangan teknologi ini sebagai salah satu perkara yang kita kena ambil cakna dan peluang, kita kata kan, teknologi, penggunaan AI, kan, VR dan sebagainya sekarang ni. Jadi kita letakkan dalam salah satu daripada strategi 25, dan kita sambung, kita bawa kepada 2030, sebab proses tu it's taking time kan, macam kita tak boleh. Jadi kita bawa menunjukkan bahawasanya pentingnya kita melihat kepada aspek teknologi ni sekarang. So in fact sebenarnya perubahan daripada 25 kepada 30 ni dari segi skop ataupun kemudian dari segi approach kita lah, dengan melihat kepada kata perubahan-perubahan yang berlaku dalam kepada dunia dan negara. Contoh, kalau dulu kita kata masa 25 kita ada COVID. Kita ada COVID. Hasil lepas daripada COVID itu muncullah future job, macam ekonomi lah. Kita kadang-kadang tak faham dalam luar sana apa benda gigi ekonomi. Kan future job lah, kita cerita orang tahu kalau future job ni, orang tengok e-hailing je lah. E-hailing masuk dulu bila berlaku ni, kau tengok e-hailing datang bawa makanan ke rumah masa PKP kan. Ingat masa PKP kita kalau macam mana cerita dia kan. But itu jadi bila ada yang perkara baru, perubahan-perubahan berlaku ni, dia membawa kepada risk yang baru yang kita kena tangani. Kemudian kita melihat kepada perubahan iklim, dan sekarang iklim dunia telah panas, dan melihat kepada isu-isu tegasan haba, especially those yang kerja dekat luar, dekat site, dekat construction sebagainya itu. And then juga kepada isu ini satu perkara lagi, isu kita kata aging workers ni. Aging worker ni kan, aging worker ni isu juga. Whereby pekerja aging worker ni sebelum pencen ke ataupun dah 50 ke atas? Macam mana tu? Aging worker ni kadang orang kata 50 masih lagi muda. Lagi muda masih lagi, yang kata umur 50 masih lagi muda. Kerja macam-macam. Kadang true, umur 60 masih lagi boleh daya maintain lah. Macam maintain tu lah. Dan mungkin ke situ lah kita kata, mungkin dalam age dalam 50 ni ke atas. Kita tengok lah dari segi mungkin yang lain tu. So aging workers ni yang kita kena tengok in term of risk dia.
macam dari segi macam mana kita nak bagi support system pada dia. Kadang-kadang orang kerja dengan vision, dengan dia punya penglihatan, dengan kesihatan, tahap kesihatan dia, dengan kita nak sesuaikan ergonomiknya tak boleh jauh, mungkin perlukan bantuan teknologi. So itu dan juga teknologi sendirilah AI dan sebagainya. So benda-benda ni kita kena tengok secara menyeluruh. Kita buat hasil daripada pemerhatian perundangan tersebut, kita bawa dalam OSMP 2030 ni. So teknologi kita melihat sebagai satu support system lah untuk membantu kita, membantu pekerja, walaupun kita kata kita tak kurangkan risk sepenuhnya, but kita bantu pekerja. Sekarang kita tengok teknologi macam dalam kerja-kerja yang melibatkan heavy lifting, kamera lah dan sebagainya untuk pantau safety and health di site dan sebagainya. So teknologi tu sebagai nak tak nak kita kena kita galakkan adanya grup-grup yang buat innovation, yang memekalkan peralatan teknologi supaya boleh digunakan pakai di tempat kerja. So maknanya dia secara holistik lah OSMP 30 ni. So setiap plan yang dirancang macam contoh OSMP 25, dia mesti ada ukur dia. Dia punya KPI dia untuk kita memantau pencapaian dia. So dalam OSMP 30 ni, macam mana dia punya sasaran dia dan juga pemantauan dia. So kita berhenti dahulu, nanti kita akan jawab seterusnya. Untuk OSMP 30 ni, bagaimanakah JKP membuat sasaran kerja ataupun KPI dan juga memantau pencapaiannya? Okey, mungkin kita sebut dululah few dia punya trust strategi yang ada dalam OSMP 30 ni. Buat masa ni memang kita tidak ada lagi, belum ada dalam bentuk buku kan, cuma mungkin orang boleh akses through kita punya website yang berbentuk digital. Jadi dia punya trust strategi yang ada tu, kita kata sebahagiannya ialah kesinambungan daripada yang 2025. Contoh dari segi kita nak enhance, nak mantapkan sektor SME dari segi kesihatan pekerjaan, kemudian dari segi teknologi itu sendirilah. So dalam OSMP 2030 ni, pertamanya kita nak perkasakan tata kelola KKP secara strategik yang pertama. Yang kedua, kita kata kita nak menjadi peneraju kepada kesihatan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian mungkin kalau kita tengok yang ketiga ialah dari segi kita nak pacu inovasi dan juga integrate teknologi dalam KKP. Kemudian bahasa ni kita sebagai pemugaran. Bahasa dia dramatik sikit ni, pemugaran. Kita pakai perkataan pemugaran PMKS ataupun medium skill industry lah. SME lah. So kalau mungkin dengan PMKS ni perusahaan mikro, kecil dan sederhana kan. Dan juga sektor kita kata sektor yang berisiko lah, berisiko. Kemudian kita sebut kat situ melakar masa depan. Again lagi sekali kita kata penggunaan bit dramatik, but ini merujuk kepada
sektor informal, sektor baru, Oh. termasuklah gig ekonomi sebagainya tu. Hmm. Kemudian lastnya yang terasa yang keenam ni dia lebih kepada kita nak wujud ataupun kita nak mungkin rebrand apa ni budaya KKP ni dalam bentuk capacity building dia kata kan. Oh, Capacity building okey. pembangunan capacity ni lah. Hmm. So di dalamnya kita letakkan inisiatif-inisiatif dalam bentuk program, dalam bentuk baik program-program ini kita gariskan, and then kita ada dia punya timeline dia Oh, yang okey. akan dipantau lah. Sebagai contoh saya sebut, kita kata contohnya dalam strategi kita nak perkasakan tata kelola KKP yang lebih besar Besar. strategik. Kita kita nak wujudkan apa ni platform whereby industri boleh berkongsi, boleh hantar laporan, boleh berkongsi amalan terbaik industri, kemudian benda apa ni platform ni akan boleh diakses oleh industri untuk melihat untuk berkongsi apa ni perkara-perkara apa ni inovasi-inovasi yang baik, Best itu practice semua best dia. practice yang boleh di-apply di tempat kerja lah. Betul. Sometimes benda ni kita tengok tidaklah inovasi-inovasi itu dalam bentuk yang terlalu besar, Betul. tapi walaupun kecil tapi praktikal yang boleh di-apply di tempat kerja. Itu pembangunan dari segi pembangunan platform, dan kita juga buat inisiatif untuk melihat menyemak semula peraturan, perundangan yang mungkin yang lama yang kita boleh enhancekan, tingkatkan dari segi itu. Kemudian kalau kita kata dari segi nak menjadi peneraju kepada kesihatan dan kesejahteraan pekerja, antara program yang ada atau inisiatif yang kita ada ialah kita nak apa ni wujudkan karipanduan untuk OHD, untuk nurse, OHM kan. Sometimes sekarang ni kalau kita kata ada isu whereby kalau katalah untuk YK contohnya kan, dia nak bagi, kalau dia perlukan kepada apa ni medical punya approval daripada OHD. So bila dia nak renew balik, so macam doktor dia kata mungkin dia punya kriteria tu sometimes orang dah agak berumur kerja, dan datang nak jadi apa ni officer tu atau lah ni yang bawa crane ni. Bawa crane ni, dan kita ragu sama ada dia kata ya ke hidup awak ni apa ni umur kata 60 lebih 70 nak bawa crane lagi, hantar macam mana kan. So dia punya kriteria, dia nak bagi kelulusan, nak bagi orang kata green light lah, kata you boleh, masih lagi boleh teruskan dengan kerja-kerja risiko begini. Itu perlukan mungkin tak sama antara doktor. So kita perlukan mungkin dia belum ada standardized lagi lah itu tidak ada. Okey. Jadi benda macam itu yang kita cuba improve. Kemudian kita nak mungkin karipanduan lebih untuk isu-isu economics, dan juga ada dalam situ ialah sasaran kita ni ataupun inisiatif kita ialah kita ada satu kajian rintis. Kajian rintis ni untuk wujudkan kata apa pusat kesihatan pekerjaan di kawasan-kawasan luar bandar yang mungkin kata ni Kuantan di luar kan, yang boleh industri untuk pergi dan khidmat nasihat dan sebagainya lah. Itu yang agak menarik ayat ni dalam CP30 ni. So kalau katalah kalau gitu ada, dan saya percaya boleh enhance, orang boleh pergi dan khidmat dan sebagainya. Itu dari segi kesihatan dan pekerjaan. Dan juga kita kata ekonomi tadi, dia kita sekarang ni dia ada kesihatan ni, kita ada satu lagi elemen ni, kita kata prevention through design. Itu perkara yang mungkin saya tengok lah. Perkara yang mungkin kalau yang kita tak biasa, dia kata barulah, but sebenarnya dah ada lama. Lama dah ada. Dah lama.
Kemudian kita kata teknologi ni sebelum ini pun dalam workshop 25 kita dah galakkan, dah bagi sasaran dia adalah untuk apa kata wujudkan juga forum ataupun platform yang baru boleh share dia punya teknologi inovasi terkini. Kita nak cuba kita nak adakan grup pembekal peralatan ataupun inovasi teknologi ni untuk diguna pakai oleh industri lah. Then kalau kita kata untuk strategi apa ni untuk future job, ini ialah kita ada kits, kita nak wujudkan tadilah konten-konten digital apa ni kepada masa ni kita tengok pada e-hailing yang semua supaya dia boleh guna pakai. Mungkin pembelajaran juga supaya dia boleh akses dan dapat orang kata melindungi mereka bila kerja-kerja di jalan raya macam itu. And then akhirnya kita ada strategi 6 tu. Kalau strategi 6 ni kita ada apa ni budaya KKP through capacity building ni. Kita sebenarnya idea ni dah ada lama. Untuk ada orang kata dulu kita kena ada satu macam rakan core. Rakan core. Sekarang dalam ni kita ada rakan apa ni kita kata kelab POSH. Kelab KKP. Jadi macam bomba juga ada rakan bomba. Kelab KKP di sekolah-sekolah. Lebih lah. But idea tu ada mungkin dulu kita melihat dari angle yang lain. Kita kata dan kita kata bila dengan perkembangan terbaru ni kita perlu di inilah kan ada perancangan seperti itu, inisiatif seperti itu, dan hopefully benda ni akan dapat baiklah daripada pemegang taruh kita yang dari segi pendidikan kan, untuk melihat kepada keperluan itulah. Itu antara perkara. Dan juga kita nak promotional program lah, whereby kita nak promotekan kos-kos ataupun jurusan bidang KKP di peringkat kita kata apa SPM tu kan, asasi ke diploma ke, supaya orang tahu ini adalah bidang-bidang KKP yang boleh diambil oleh student pelajar lah, supaya mereka dapat kita kata daripada awal dia dah ada dia punya pengetahuan tu ada daripada awal. Itu antara perkara yang ataupun inisiatif atau saran kita lah. At the end memang akhirnya kita nak sebenarnya nak kurangkan kadar kemalangan dan penyakit pekerjaan. So banyak dia punya laluan tu. Semua benda tu kita adakan sasaran tu, dan kita akan pantau. Pemantauan ni bukan kita kata inilah apa ni plan induk nasional. Bukan kita kata mungkin DOS sebagai caretaker, perlukan memang kita ada group of pemantau. Dari segi banyak agensi lah. Kata DOS, kita ada agensi lain daripada KKM, daripada Kementerian Pendidikan, dari segi kemudian persatuan, kita ada agensi di badan-badan berkanun, badan-badan profesional kita ada. So kita sentiasa ada pemantauan tu dibuat secara berkala untuk memastikan inisiatif yang kita ada tu, program kita ada tu berjalan dengan baik dan insya-Allah mencapai hasrat kerajaan lah, hasrat kita untuk melihat rakyat Malaysia atau pekerja di Malaysia ni betul-betul orang kata menikmati orang kata decent job tu, kan, bekerja, datang kerja, balik kerja dalam keadaan kita dapat cari rezeki, dan kita dapat bekerja dalam keadaan selamat dan sihat lah. Itu yang kita ada. So menarik kalau tuan cerita tentang ada projek rintis, ada kop. So memang kita perlu daripada ground root tu, daripada bawah tu untuk kita bawa ke atas. Dia bila sampai ke atas tu dah lihat susah sikit nak bentuknya tu. Daripada bawah ke atas tu boleh kita boleh mencapai kita punya sasaran. Itu yang terbaik lah. So untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, so apa nasihat
bantuan kepada majikan dan pekerja lah yang mendengar podcast ni, yang mereka boleh lakukan satu langkah kecil yang memberi kesan yang besar kepada OS MP30 ni. Yalah, saya melihat, saya pandangan bukan ialah sebagai seorang, bukan kata sebagai seorang apa ni, poser kan. Kita melihat kepada jadilah yang kita kata kita nak jadi problem solver kepada masalah KKP. Kita kata nak kata kepada majikan ni, kita kena saya selalu sebut dekat mana juga, yang kita kena treat, kita kena melihat pekerja kita ni sebagai bukan sebagai pekerja yang seolah jadi mesin yang bantu kita untuk keluarkan produk dan juga hasilkan profit untuk kita. Betul. Kita kena manusiakan pekerja tu, istilah dia, supaya kita melihat pada isu-isu, bukan setakat isu-isu risiko fizikal kepada pekerja, tapi juga risiko apa ni dari segi non fizikal yang kita nampak, dari segi psikososial kan. Psikososial dari segi kita nak sediakan tempat-tempat, human touch tu kena ada lah. So mungkin apa yang boleh dia buat satu lagi ialah majikan kena memberikan ruang kepada pekerja, wujudkan forum komunikasi yang baik tanpa pekerja tu rasa takut untuk bercerita. Kita ada pekerja, dari segi pekerja tu dia kena tahu hak dia tu. Mana sekarang ni dalam Malaysia kita tahu yang hak dia pekerja lah. hak dia boleh untuk tak melakukan kerja kalau sekiranya dia melihat ada danger, ada imminent danger, sehinggalah benda tu diatasi ataupun dibuang kan. Jadi majikan kena beri ruang lah, support system, buat macam mana dia boleh membuat aduan, dia boleh bercerita tentang benda itu tanpa adanya kain halangan atau mungkin punishment dan sebagainya lah daripada majikan. Majikan kena ada keberanian untuk transparent untuk komunikasi kena ada, dan barulah kita kata ada communication dalam tempat kerja kita tu akan akhirnya membawa kepada apa ni, budaya KKP yang lebih baik di tempat kerja itulah. Dan kita kalau kata sebagai pekerja pula di luar sana, insya-Allah kita jaga kita kan. Kita jaga kita tu macam kita dengar macam dengar kan. Macam apa tu, macam Alien Ali kita tengok, kita jaga kita. It's kind of tag yang boleh dipakai di mana-mana. Ini dalam tempat kerja. Kita jaga kita, meaning you jaga diri dan you jaga you punya rakan-rakan kerja yang lain. Kita banyak sebenarnya kes-kes kemalangan yang melibatkan pekerja yang kerja dalam, kadang dia ada buddy dia ada kawan-kawan yang kerja sekali, dan dia seolah dia bekerja sendiri juga. Kan dia tak tengok kawan tak ada, kawan katalah kerja-kerja di ladang, tengok kawan dia tak ada. Memang tak perasan kawan dia tak ada. Kadang balik dah hujung dah ni petang ni tengok kawan tak ada, dan rupanya meninggal di ladang. It's kind of macam gitulah yang kita kata. And then dia kena pekerja kena ada satu kesedaran ni untuk kata kita buat kerja ni bukan kita kata untuk mematuhi, bukan sekadar untuk kita, bukan sahaja maksud saya untuk kita patuh kepada prosedur aturan, tapi kita buat kerana kita nak jaga keselamatan kita lah. Macam podcast ni lah, kita sebab nyawa tiada ganti. Ini sebagai tagline podcast juga. Nyawa tiada ganti. Sebab nyawa tak ada ganti, itulah yang kita kata kita buat kerja ikut you otai macam mana pun kan. Orang lama kerja pun follow rules, kalau bekerja kan, follow kerja yang betul, walaupun orang tak lihat, walaupun supervisor you tak ada pun, you buat kerja yang betul. Kan barulah kita ada rasa, bila kita rasa kita dah hotel lama, kita buat kerja,
tak apalah, mungkin dalam kerja lama, betul. 8 tahun tak ada accident juga. Rasa ada sikit act lah, kata-kata sombong lah sikit, Okey, kata-kata kerja lama tapi tak nak berlaku kan. Sebab tu kalau ni meja, kalau saya dulu pernah ni dengan budak dengan sebab kita ada juga sektor tahfiz ni ni. Dia kata, "Kenapa kenapa apa ni orang yang hafiz Quran, dia walaupun dia hafiz Quran tapi dia baca Quran tu macam Yasin ke kan, dia masih lagi melihat kepada Quran. Quran tu atau pada surah Yasin. Kenapa? Sebab you dah hafal Quran, sepatutnya you tak payah tengok lah. Just untuk kita untuk kurangkan rasa you rasa dah lebih, dah hebat, buat kerja tak payah nak ikut prosedur, dah hebat, dah lama on time. Dan akhirnya membawa kepada rasa hebat itulah yang membawa kepada accident, kemalangan tempat kerja. So itu yang kalau saya boleh bagi pandangan ataupun tips ke apa kepada pekerja supaya akhirnya kita bersama-sama kan, bersama kerja, majikan dan semualah tingkatkan KKP tempat kerja. Okay, terima kasih Tuan Timbalan Pengarah. So sindrom tempat lama itu memang wujud dekat mana-mana lah. Dulu saya kerja pun sindrom orang lama dia panggil. Sindrom orang lama. Okay, terima kasih banyak. So kita dah banyak bincang pasal OSH MP30 ni. So kita akan habis di sini. Tagline kami, nyawa tiada ganti dan safe talk, think safe. Terima kasih. Okay, kita masuk ke mitos dan fakta. Okay. Dengan peningkatan otomotif dan AI, risiko keselamatan fizikal akan berkurang secara signifikan pada masa akan datang. Adakah ini mitos atau fakta tu? Saya katakan, saya berani katakan ini sebagai suatu mitos lah. Mitos lah, dia tidak kata fakta sebab dia macam tenaga lah. Tenaga ni kalau kita belajar sains, kita kata tenaga ni dia tidak boleh dimusnahkan. Kan? Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Betul. Kan? Kalau belajar sains, dia boleh berubah, dia akan berubah daripada tenaga ke tenaga yang lain. Sama juga macam risk. Risk ni dia kita kata yes, of course bila adanya teknologi, bila adanya sekarang ni kita kata AI lah. So dia akan mengurangkan risiko. Definitely. Kerja-kerja lifting. Kita kata bila kerja-kerja yang melibatkan chemical yang kena masuk saya berhadapan dengan chemical. Kerja repetitif work, kadang-kadang repetitif mesin akan buat yang mengurangkan risk kepada pekerja. Kamera whereby you boleh tengok AI kamera, you boleh tengok unsafe condition di tempat kerja, macam-macam lah yang dia mengurangkan risk, tapi dia tidak menghapuskan risk tu. Atau mungkin dia in fact dia boleh create satu risk yang lain pula. Kan? Daripada asal kris ni dia create yang lain pula. Bila kita kata kita ada interaction antara human dengan machine ni, dia masihlah ada risk. Orang buat maintenance kan, kerja pergi buat maintenance, kadang machine ni dia ada isu lain, dia boleh malfunction. Betul. Dia boleh anything teknologi, anything komputer, contohnya dia orang boleh hack dan sebagainya. So boleh rosak, boleh ni bila during interaction tu kan, boleh pekerja boleh masih lagi ada risk untuk cedera kan. Dan juga ini lagi sekali ni untuk yang aging workers. Kadang-kadang aging workers ni kan bila teknologi dia risk lain pula. Boleh bayangkan risk anxiety untuk bila dia ni dengan guna teknologi baru. Orang lama kan dia punya jangan terkejut kalau kata-kata ada orang lama ni komputer pun dia masih lagi ada rasa takut untuk dia kata takut hilang file lah, ditekan itu takut rosak dan sebagainya. Betul lagi nak menggunakan teknologi yang lebih canggih dan sebagainya tu.
So bila anxiety tu membawa kepada orang lain pula. Anxiety dia bos bekerja dengan teknologi, dengan robotik, dia rasa anxiety aku ni, dia fikir banyak-banyak, Stres. stres dia dan berlaku kecewayaan dan berlaku accident. Betul. Itu perubahan ke risk yang ada tu, walaupun dia bawa kepada risk yang lain pula. So sini kita katakan sebagai risk yang kita tak boleh nak robot ataupun AI tak boleh ganti, kata-kata musnahkan ataupun eliminate risk tu sepenuhnya. But dia membawa ataupun boleh membawa kepada risk yang lain yang kita kena tangani lah dengan baik. Sebab tu kita kata saya kata benda tu sebagai mitos tu. It's a fact ialah dia cuma berubah daripada risk kepada satu risk yang Okay, terima kasih Tuan Timbalan Pengarah. So kita ketahui bahawa yang tadi adalah mitos. Safety talk, think safe. Terima kasih. Terima kasih.